Saya Ailangga Adnan dari Sekolah SK Jalan Geni 1 bersama rakan saya. Saya Nurani Azhara, juga dari SK Jalan Geni 1. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa kerana kita akan bersual tanya dengan Guru Besar SK Jalan Geni 1. Mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Azlan bin Haji Desa, Guru Besar SK Jalan Geni 1. Saya berada di sekolah ini kalau ikutnya bermula pada 16 hari bulan 7 atau lepas. Jadi belum lagi genap setahun di sini. Sebelum ini saya bertugas di SK Sri Kepung sebagai Guru Besar juga selama 3 tahun 3 bulan berada di sana. Jadi SK Sri Kepung ni berbeza zon lah. Kalau sini Keramat, saya daripada zon Sentul lah sebelum ni. Okay, Baik, pertama sekali, apakah perancangan sekolah dalam tempoh 5 tahun ini berkaitan dengan pendigitalan? Okey, satu soalan yang baik. Saya amat ngalu-ngalukanlah soalan ini. Jadi perkara yang melibatkan pendigitalan ini adalah perkara yang sangat besar. Dia juga melibatkan kos yang sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat hasilnya, apabila kita gerakkan visi dan misi pendigitalan ini, banyak manfaat kepada warga sekolah lah. Manfaat kepada guru-guru dan manfaat kepada murid-murid. Okay. Dalam tempoh masa 5 tahun ini, kita dah buat perancangan yang lengkap. Kalau ikutnya bermula daripada tahun lepas, kita dah mulalah program-program yang melibatkan pendigitalan kat sekolah. Okay. Yang melibatkan murid, ada kelas-kelas yang terlibat lah. Dan benda itu kita akan lihat secara terperinci dari semasa ke semasa lah. Menarik tu. Tapi macam mana pula sekolah pastikan semua guru dan murid-murid sedia dengan perubahan ni? Okey. Satu perkara yang sukar juga. Okey. Sebab apabila kita nak memastikan semua guru dan murid menjurus ke arah pendigitalan ni, dia melibatkan, macam saya bagi tahu tadi, melibatkan satu kos yang besar. Kalau sebelum ini kita ada pergi ke sekolah-sekolah dalam masa terdekat ni, kita ada pergi ke SK Taman Sirampai. Lihat bagaimana pentadbiran sekolah menggerakkan program BIOT dan juga bagaimana kelas hybrid itu dijalankan sepenuhnya. Okay. Jadi apa yang kita lihat dekat situ, memang daripada awal itu kita tak dapat buat untuk semua murid. Okay. Jadi dia mesti bermula daripada kelas-kelas yang kita rancang, kita dapatkan maklumat, kemudian kita gerakkan kelas demi kelas lah. Untuk cikgu memang perlu ada kursus dalaman sebab ada banyak perkara-perkara baru yang kita perlu terapkan kepada guru dan juga murid. Ada sekali, sekolah ada buat kerjasama dengan mana-mana pihak luar tak untuk bantu proses pendigitalan ni? Dia bermula daripada saya berada di sekolah ini pada tahun lepas. Perkara pertama yang kita perlu tingkatkan adalah hubungan kita dengan PIBG lah. Sebab PIBG ni akan membantu pihak sekolah untuk mengumpul dana. Dia kita tengok bukan mudah untuk kita sediakan satu smartboard pun harga dia cecah sehingga 15 ke 16 ribu. Kalau macam smart TV pun harga dia juga tinggi. Jadi faktor kewangan tu sangat penting. Okay. Selain daripada PIBG, kita juga mengadakan jaringan di antara sekolah-sekolah lah. Macam saya sebut tadi, kita ada gerak ke Taman Sirampai. Lihat bagaimana perjalanan dia, apa yang benda yang baik tu kita akan bawa ke SK Jalan Geni 1 lah. Okay. Selain daripada itu memang dari segi ibu bapa akan turut memberi peranan yang penting lah. Sebab tanpa bantuan daripada ibu bapa macam persediaan gadget dan benda-benda yang lain, dah tentu kita sukar untuk laksanakan program ini. Okay. Terima kasih banyak Guru Besar. Harap usaha ini akan beri manfaat besar untuk semua warga sekolah. Terima kasih.
Seterusnya, dijemput salah satu guru dari SK Jalan Negeri 1 untuk bersoal jawab, iaitu Cikgu Farzana. Hai. Cikgu, saya tanya sikit boleh tak? Boleh. Nak tanya apa? Cikgu, sekarang kan dah banyak sekolah berteknologi. Apa usaha cikgu sendiri untuk menciptakan pembelajaran di sekolah? Okey, kalau usaha cikgu untuk pendigitalan di dalam kelas ialah biasanya cikgu sebagai guru bahasa Melayu, cikgu banyak menggunakan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik menggunakan teknologi terkini seperti sekarang ni awak pernah tak PDPR? Pernah PDPR kan? Bila PDPR biasanya cikgu akan gunakan Google Meet, Google Classroom, Quizizz untuk buat quiz kan, word wall, Padlet dan sebagainya lah. Itu dikira salah satu pendigitalan yang cikgu guna untuk dalam kelas. Okey? Ada lagi? Menarik tu cikgu. Jadi, apa harapan cikgu untuk masa depan pendidikan digital ni? Okey, harapan cikgu untuk pendigitalan ni pada masa depan ialah cikgu harap kita kat sekolah ni tak semuanya orang senang. Ada yang susah, ada yang sangat kaya, ada yang terlalu susah kan. Jadi cikgu harap pihak sekolah ataupun pihak kerajaan dapat membantu murid-murid yang kekurangan ni supaya akses untuk pendigitalan ni lebih sama rata. Maksudnya yang susah pun boleh belajar guna peranti-peranti yang moden dan juga yang kaya pun boleh guna. So bila dekat sekolah tu tak adalah isu jurang ataupun kekurangan daripada murid dan murid akan ketinggalan. Jadi bila adanya peranti yang mencukupi, semua murid dapat belajar dengan sama rata. Okey, itu sahaja dari cikgu. Bye. Bersama saya sekarang ini ialah salah satu pelajar dari sekolah SK Jalan Negeri 1, iaitu Nur Rania Amira. Rania, saya nak tanya sikit boleh? Boleh? Rania, apa pandangan Rania bila sekolah kita makin banyak guna teknologi dalam pembelajaran? Pada pandangan saya, pembelajaran lebih interaktif dan menarik apabila digunakan dalam pembelajaran teknologi seperti kuis digital, permainan pendidikan dan pembelajaran berasaskan projek dapat meningkatkan minat pelajar. Hai Rania, saya nak tanya sikit boleh? Boleh? Apa harapan Rania berkenaan pendidikan digital sekolah kita pada masa akan datang? Sebagai seorang murid, saya berharap agar pendidikan digital di sekolah kita akan berkembang maju pada masa akan datang. Antara harapan saya ialah pelajaran akan lebih seronok dan kreatif. Bijak sekali jawapan awak. Terima kasih sudah jawab soalan saya. Sama-sama. Sekian, itu sahaja dengan kami hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di podcast yang lain. Bye. Bye.